Bayangkan anda tinggal di sebuah bandar kecil yang aman. Tiba-tiba, satu persatu penduduk menerima surat misteri yang tahu rahsia gelap anda. Inilah kisah sebenar Circleville Letter, satu misteri jenayah yang kekal tanpa jawapan hingga ke hari ini. Pada tahun 1976, seorang wanita bernama Mary Gillespie, seorang pemandu bas sekolah, tiba-tiba menerima surat misteri. Surat itu menuduh dia ada hubungan sulit dengan superintendent sekolah, atau kalau di Malaysia, macam pegawai pendidikan daerah lah lebih kurang. Dalam surat itu, ada satu amaran, iaitu kalau dia tidak hentikan hubungan itu, seluruh bandar akan tahu rahsianya. Mary hanya diamkan saja, dan dia tidak beritahu sesiapa pun. Tapi dalam masa beberapa minggu, bukan dia seorang saja yang dapat surat itu. Penduduk Circleville pun mula menerima surat yang sama dengan tulisan tangan yang serupa. Surat-surat ini bukan sekadar menuduh Mary, tapi juga menyasarkan suaminya, Ron Gillespie. Surat itu memberi amaran kepada Ron bahawa isterinya curang. Ron pada mulanya tak ambil kisah, tapi dia mula berubah apabila dia sendiri menerima surat urutan secara berterusan. Surat-surat itu semakin agresif, mendesaknya untuk bertindak terhadap Mary dan memutuskan hubungan perkawinan mereka. Keadaan bertambah buruk apabila surat itu juga mengancam anak-anak mereka. Bayangkan, sebagai seorang bapa, Ron kini berada dalam keadaan dilema. Dia mahu melindungi keluarganya, tapi dalam masa yang sama, dia juga dihantui persoalan. Adakah benar Mary curang? Suatu petang, Ron menerima satu panggilan telefon misteri. Suara di hujung talian dipercayai milik si pengirim surat. Orang itu memberi amaran terakhir, iaitu Ron perlu bertindak atau sesuatu yang buruk akan berlaku. Dengan marah dan tanpa fikir panjang, Ron terus ambil senjata dan pandu keretanya untuk berdepan dengan orang itu. Dia memuncul laju dengan penuh kemarahan dan mahu menamatkan semua ini. Beberapa jam kemudian, Ron ditemui mati akibat kemalangan kereta. Tapi ada satu perkara yang sangat pelik, iaitu pistolnya telah ditembak sekali seolah-olah dia sempat melepaskan tembakan sebelum dia mati. Pihak polis mendakwa bahawa Ron meninggal dunia akibat memandu dalam keadaan yang mabuk. Tapi yang peliknya, keluarga Ron bersumpah dia bukan seorang peminum tegar. Tambahan pula, laporan toksikologi mendapati tahap alkohol dalam darahnya lebih tinggi daripada biasa. Seolah-olah dia telah dipaksa minum atau diletakkan sesuatu dalam minumannya. Jadi adakah ini betul-betul kemalangan? Atau ada sesuatu lebih gelap berlaku di sebalik kematian Ron? Selepas kematian Ron, surat ugutan tidak berhenti. Malah keadaan jadi semakin seram. Pada tahun 1983, Mary jumpa sesuatu di laluan basnya, iaitu perangkap bom. Mary bernasib baik kerana dia menyadari kewujudan alat itu sebelum sempat diaktifkan. Polis segera dipanggil dan siasatan dijalankan. Mereka mendapati bom itu dipasang dengan begitu teliti, seolah-olah perancang benar-benar tahu pergerakan Mary setiap hari. Penyiasatan membawa polis kepada Paul Freshhaw, abang ipar kepada Ron Gillespie. Paul dan Ron pernah bergaduh sebelum Ron meninggal. Jadi, polis percaya Paul adalah orang di sebalik semua surat misteri ini. Bila rumah Paul digeledah, polis jumpa beberapa helaian kertas dengan tulisan tangan yang mirip dengan semua surat urutan tersebut. Dengan bukti ini, Paul ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Tapi yang paling peliknya, walaupun Paul dalam penjara, penduduk Circleville masih menerima surat ugutan. Malah, Paul sendiri menerima surat ugutan yang mengatakan dia takkan pernah bebas. Jadi, kalau Paul dalam penjara, siapa yang hantar surat itu? Pada tahun 1994, Paul Freshhaw akhirnya dibebaskan setelah 10 tahun merengkok dalam penjara. Dia tetap berkeras yang dia tidak bersalah. Dia kata dia bukan pengirim surat-surat itu. Mary pula akhirnya mengaku bahawa dia memang ada hubungan sulit dengan superintendent sekolah. Jika Mary masih belum menjalankan hubungan itu pada mulanya, bagaimana si pengirim surat tahu tentangnya lebih awal? Hingga ke hari ini, identiti sebenar si penulis surat masih kekal misteri. Mungkinkah si pengirim surat sebenar masih berkeliaran di luar sana? Atau adakah sesuatu lebih menyeramkan menghantui Circleville?